Assalamualaikum and good morning. So hari ini aku baru 6 minit pukul 8 20. Lambat sikit. Macam nak hujan lah. Tapi itulah. Walking tetap walking. So this is my, I can say routine hari, not to say harian lah. Aku dah banyak sikit lah. Aku dah banyak mengulur. Just to let you know, aku punya pace sangat banyak. On every pace aku 18 lah. 18, 19. So memang tak nak strain sangat. Tengok. P15. P15. Belah-belah lah, belah-belah. And untuk aku kan, ramai yang duk tanya. And I wanted to do this macam, I think I would like to create a new segment lah on my weight loss journey. Sebab ramai duk PM aku tanya. Tak boleh. Instead of aku nak reply seorang-seorang, yang mana aku dah reply tu aku dah reply lah. Cuma aku nak buat a video lah to inspire lah. A video to inspire korang. And please bear in mind, aku rasa video ni akan jadi panjang sikit. What I have been doing for a couple of months, and semoga dapat membantu korang lah. Macam aku kan, betul kan, aku suka kalau jalan-jalan dekat kawasan ni yang macam ni. Disebabkan aku ada osteoarthritis, so lutut aku dah rapat. Bila aku jalan kat sini, dia macam ada extra cushioning. Walaupun aku memang pakai kasut yang high cushion, so kalau aku walking kat sini rasa selesa je. Very comfortable. So apa yang aku boleh saja kat korang, kalau kata korang obese lah, jenis macam aku lah, berat bermula 140 kilo, what you can do, walking dulu, berjalan dulu. Tak payah nak brisk walking pun, forget about brisk walking, forget about small jog, just walk. And walking at your own pace. Tak payah nak kerja-kerja orang. Aku dah buat macam tu, so aku nak ikut bini aku nak ikut anak aku, and that you will be injuring your lutut more. So, do things at your own pace, tak payah nak mengelabah, relax je. Itu yang first kali lah. And secondly aku boleh suggest pemakanan lah. Pemakanan is aku rasa macam one of the vital punya benda lah. Di mana to be in a calorie deficit, korang kena jaga makan. Korang kena train supaya intake tu kurang daripada outtake. Yang sekarang ni dah banyak dah smart-smart app yang korang boleh monitor korang punya progression. Berapa kalori apa semua. And macam mana apa yang aku buat kan. What I have been doing, ni aku nak share sikit my tips lah. Aku tak tahu makanan aku berapa kalori apa semua. So, aku akan ambil gambar dulu sebelum aku makan. Dan aku akan send to Meta AI ataupun ChatGPT. Dia akan tolong aku calculate berapa kalori yang aku patut makan to stay in deficit. And what I should keep. Instead of melantak terus kan. Yang benda tu membantu tau. Contoh katalah macam kau ambil nasi lemak ke apa semua kan. Bila dah ambil gambar tu, snap, bagi dia analyze dulu, then you should know what is the portion yang sepatutnya you ambil. Kan mudah. And senaman lah. Walking lah, macam berbalik kepada walking tadi. Okay. Kalau kata korang tak ada leniency, if you don't have the privilege to walk, what I can suggest you is, kalau kata korang pergi kerja, kereta tu park jauh sikit. Kereta tu park jauh sikit so that you can have the extra mileage untuk korang berjalan. Sebab nak dapat 30 minit ni sekejap je. Tadi aku jalan-jalan daripada rumah sampai ke sini dah 10 minit. Aku balik ke rumah kan dah another 5 minit. So aku dah tahu dah aku punya timing. So by doing so, you walk more, stay healthier and bagus untuk stamina lah. Itu apa-apa yang aku rasa boleh cakap, tip yang korang boleh start lah. And also to provide to prevent any injury, get a good shoe, high cushioning shoe. Ini pun benda-benda yang contribute kepada the success of the walking punya session lah. Sebab hari tu aku pernah try kasut yang salah lah. Bila aku pakai kasut yang salah, what happened was sakit lutut. Sebab aku pakai kasut tu dia tak sure lah, mungkin dia bukan yang cushioning dia tebal. Selesa, comfortable pakai. Tapi aku sekarang pakai kasut tu indoor. Kalau kata aku nak buat strength training, aku pakai kasut tu.
Tapi dia kalau walking tak sesuai. You have to know what is the correct shoe also lah. Get a good pair of socks. Good pair of socks ni pun membantu. So itulah. Yang borak-borak dengan korang, tengok dah 11 minit. Pejam celik 30 minit. So kalau kata aku pun boleh buat 30 minit, korang pun boleh buat 30 minit. So itulah. Nanti ada masa aku akan share lagi tip on how my journey, my weight loss journey lah. And also kita tengok kat sini tu. Get a smartwatch. Ini pun it is a good investment lah. Sebab korang boleh tahu korang punya pace, korang boleh tahu korang punya heart rate. Get a good smartwatch. Macam ni aku pakai Huawei GT2e. Lama dah ni aku beli. And it seems to do the work. Not necessary you have to get the same model. You can get the model yang korang ada, as long as you boleh track the calorie.